So daripada situ lah buat kita orang rasa okay, aku rasa kita ni kena comeback kot. Tak pernah terfikir untuk nak tiru, tak nak bersaing. Saya masih ada bakat sendiri kan. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu, walau ku terlanjur sayang pada dirimu. Rupanya gerimis menjadi tak bisa dapukan. Mai bocor cerita tujuh. Mai bocor berani kata go. Mai bocor cerita tujuh. Mai bocor berani kata go. Mai bocor cerita tujuh. Mai bocor berani kata go. Mai bocor berani kata go. Mai bocor. Bila tiba hari raya. Hai, kembali lagi dalam Mic Bocor episod raya special hari ni sebab episod sebelum ni kita beraya bersama geng SRC. Jadi kita bersama lagi sahabat saya iaitu Efri bersama dengan kita. Efri, kau macam mana raya? Raya nak pergi orang? Tak, aku menunggu je. Menunggu duit raya. Kalau menunggu ni biasanya takkan lah. Jarang lah. Tapi biasanya kalau duit raya tu orang bayar hutang lah. Betul, banyak. Betul. Banyak yang aku share QR untuk orang bayar balik. Hutang-hutang. Itu pun liat bayar. Liat lambat. Biasa tu. Ataupun jog payment. Betul. Tapi episod lepas kita berdua je yang beria, tapi Amar ganti kita. Macam kau rasa Amar steady ke tak steady? Amar boleh Amar boleh carry tak? Boleh jadi keluarga Mic Bocor juga ke untuk episod special kan? Mungkin kita boleh tendang yang ponteng tu. Sebab geram orang cakap nak shoot raya, dia boleh balik kampung dulu Aduh, dia tak follow schedule. Aduh. Kita bawa lah orang yang baru kita balik. biar dia jawab sebab dia pakai sentiment family. Kita dah bagi Cuba jadual. tengok siapa. Kadang-kadang aku ada family matter lah. Habis lah. Kalah kan? Han jawab lah. Aku bukan apa. Aku ni anak yatim. Family tu penting, guys. Family penting. Aku kat apa-apa family dulu. Mic Bocor family nombor 2. Tapi hari ni aku ada kan. Aku janji. Aku main paling awal ni. Nampak apa? Aku raya pertama di Subang, raya kedua di Kedah dekat Alustiak. Alustiak tu kampung aku cakap Alustiak enggak? Sungai Petani. Sungai Petani. Jeniang. Jeniang. Pandai jeniang. Aduh, hari ni ada guest special kan yang panggil aku. Ada guest special. Hang tahu tak kalau dekat ni Kedah mesti ada kawan-kawan hang kembiak. Dia tak panggil kembiak. Dia kembiak tu lebih kurang. Dia kembak. Kalau Biasa. pi kedai-kedai makan nasi kandak bila kembang mesti kembiak. Bukan. Kembiak bukan. Bukan. Dia relax dia sebut kembak. Kembak. Tapi tengok kembak kalau bunga kita semangat kan. Kalau bunga yang layu-layu kita tak semangat Hari ni sebab kita bunga kembiak pula ibarat kata Sebab kita rasanya episod sebelum ni yang datang bunga Sisi Iman ni kan. Sisi Iman je. Betul. Sisi Iman je dah. So, kalau nak tengok ni dahan je duduk kalau ni kan. Hanya rapuh. Dahan menunggu rapuh. Sebab apa tau? Sebab episod kali ni special dah lah dia kembar. Lepas tu pula memang dia orang boleh menyanyi. Dia berbakat. Lepas tu dia memang hati panas ni, hati panas. Sabar. Belum lagi. Kenapa tak apa? Intro banyak sangat lah. Jomlah kita kenalkan lah. Kita kenalkan The Mirza bersama kita. Kita ada Syaf dan juga Zaf. Hello. Assalamualaikum. Salam, saya Zaf. Yes. Syaf, Kami The Mirza. Sama. Saya Azrul. Saya Efri. Yo. Kami Mic Bocor. Okey kan? Tapi harap pernah sama
Okey, Demiza bersama dengan kita. Sebenarnya saya personally DM Demiza. Tiba-tiba sebenarnya sedar tak sedar ramai yang tahu Demiza ni hilang sekejap. Which is Kejap ke lama? nanti diorang bagi tahu berapa lama duration yang sahih. Sebab saya tengok macam dia hilang tiba-tiba nak come back. And then kita nak datang ke Demiza hari ni bersama. Kita nak cerita, sebelum kita cerita yang further kita cerita pasal raya sekejap Boleh. Kita masih lagi mood raya. Nampak cantik tak rumah kami? Cantik sangat. Yang ni kita dekat Jeniang tadi tu. Jeniang ni kalau buka ni sawah padi, ni ada Pak bukan $4 tengah ni. Orang raya dia pergi ambil padi bukan. Okey, Demiza, macam mana raya? Korang punya raya, siapa yang ni sebab kembar ni orang kata kalau solo lantak pi lah, kita sendiri prepare lah. Macam korang raya macam mana? Dia tahu siapa keluar dulu ni. Siapa keluar Betul dulu? ke? Siap pasal raya dulu ke siapa keluar dulu Siapa sekarang? keluar dulu? Siapa keluar dulu dan boleh cerita pasal raya. Okay. Zaf keluar dulu. Oh, dia kakak lah, Zaf kakak lah. So kita orang beza 2 lagu. Ui, 6 minit. Betul. Nampak. Orang musician So, dia tahu. After that baru saya keluar. Okey. Jadi itulah. Dia degil sikit. Degil. Tak nak keluar. Sampai sekarang. Betul. Tegak. Dia ketegak. Betul. Betul-betul Kedah ni, mic bocok. Okey, lepas tu? Untuk raya tahun ni kita orang lain lah. Sebab Zaf dah kahwin, saya pun dah kahwin. Tapi kalau dah kata kembar tu sama, dua-dua kahwin orang Melaka. Maksudnya Dua-dua suami kahwin dulu orang Melaka? Betul. Dua-dua suami kita orang anak nombor 3. Masya Ya. Allah. Daripada 5 adik-beradik. Sama. Nak jadikan cerita, ayah kepada ayah mertua saya, dengan ayah mertua dia macam pernah lah berkawan dulu waktu muda. Oh, Kenal senang lah, kenal. Jadi raya dia balik Melaka, saya pun balik Melaka. Ya, tak jauh lah. Kita orang Masa pun tak kahwin tu terpisah. pun beza 6 minit kak? Kahwin saya kahwin dulu. Menikahnya sah. Sabar. Belum 2 minit, 3 minit. Sah. Bukan. Syaf, adik kahwin dulu. Saya kahwin. Oh. So Sebab dia sekarang gatai. Gatal. jodoh Lepas tu sampai baru- awal. Jodoh sampai awal. Alhamdulillah. Lepas tu baru Zaf. Lepas tu untuk preparation raya kan, kita cerita sekarang ni punya raya. You guys sendiri sebab kalau kita family yang solo-solo ni minta ada kembar ni lantak nak warna apa. Macam korang masih lagi macam korang ni kembar macam mana? Kena insting sama-sama ke? Cucuk peha kiri kanan ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Sebab tak tahu lah orang cakap sebab lain uri. Katanya lah kembar lain uri ni dia tak ada istilah nak Ada beza kan? nak Satu uri sama-sama dengan lain ke. uri. Kalau yang satu uri tu diorang kata kalau yang ni lemah kat dalam bilik air, yang kat luar ni rasa lemas. Kalau saya dia nak lemah ke apa saya tak rasa. Lantak dia lah. Lantak kalau kau nak demam ke memang tak rasa lah. Tapi saya tak pernah tahu lah pasal satu uri lain uri tu. Dia macam tu lah. Dia kalau kata. macam hari ni seorang demam, besok seorang demam. Hari ni seorang jatuh kepala belah kanan menjahit, besok pun lagi seorang tu belah kanan. Oh, akan follow juga. Benda tu betul. Oh, memang yelah korang dalam komuniti kembar ni mesti korang lebih Mesti kita study lebih benda tu arif kan? lah. Dia ada WhatsApp kembar lah. Ada. Tapi bukan Kedah punya. Bukan lah. Kembiak punya. Kita orang kembar yang ikut moden, yang siapa keluar dulu kakak. Sebab kawan-kawan saya semua dia ikut yang style lama punya. Style lama Siapa macam mana? yang keluar dulu adik. Kakak tu dia Kakak dekat mengalah. atas dia Oh, mengalah dia macam tu. mengalah. Ui, pun aku baru tahu. Aku baru tahu ni. Kalau Dan ikutkan sebenarnya tak tahu pun yang masa dia dah keluar doktor kata dah tak ada lagi dah baby. Ai. Bukan kembar pun. Oh, maksudnya tak jumpa awak kat dalam? Tak jumpa Tak dia kat jumpa dalam. sampai doktor pakar dia kata masuk tangan dan baru kata oh ada baby. Jadi saya keluar songsang lah sebab saya dah melintang. Waktu dia keluar tu saya terus melintang Dia dalam naik perut. atas. Oh, so kepala kat atas lah macam tu lah. Ya betul. Yang paling sedih nama kita orang salah. Nama Oh, pun masih salah. register? Nama pun terbalik. Sebenarnya saya Zaf. Saya lah Syaf. Macam tu adalah cita-cita dia. Di hospital mana? HKL. SKL lah. Jadi pada tahun tu WhatsApp lah doktor tu. Saya boleh cari dia sekarang ni. Jangan salah. Salah nama tak apa, jangan salah anak. Okay, untuk you guys punya preparation raya, you guys ada masak sendiri ke ataupun ada ni ataupun rendang sedap Tunjuk-tunjuk boleh lah. sekilo? Beli. Kalau dulu waktu single tolong-tolong je lah. Tapi sekarang ni bila dah jadi menantu orang ni tiba-tiba je kena duduk dapur masak. Dia lain lah. Dia Tiba-tiba lain macam lah. what's up Tiba-tiba- guys? Betul. Betul lah.
Alhamdulillah mak mertua pula memahami menanti aku ni tak kerti masak. Jadi buka lah phone tu. Lama sikit lah proses nak masak tu. Min dua-dua macam tu ke ada salah Tak, satu? lain. Saya kerap balik. Saya kerap masak juga. Kerap masak. Macam tu lah jadi. Kau nak masak apa dengan dia? Tak, sebab kadang-kadang sekarang ni macam isteri saya, dia tak kerti masak sebelum kahwin, tapi lepas dia dah kahwin pandai pula. Betul. Betul. Dia automatik Macam pandai. itulah kita orang. Alhamdulillah kira okey lah. Alhamdulillah Ada lah, effort okey. walaupun WhatsApp guys menjadi. Betul. Saya no comment lah. Isteri saya tak ada komen apa-apa. Tak ada tanya sini. Nervous. Nervous. Faham tu. Okey, untuk you guys punya raya ni tahun ni memang masa awal raya itu balik kampung ke Melaka lah. Betul. Balik kampung. Parents? Parents dekat KL je dengan ada adik-adik lagi. Okey. Dia cuma Miza ni- adik-beradik ada berapa kalau ikutkan? Ke berdua ni je? 8. Semua kembang. 8. Semua kembang. Dua. Kita orang 8 adik-beradik semua lelaki. Kita orang 2 orang je perempuan. Special. Nombor 2 dengan nombor 3. Special. Saya semua lelaki. Interesting lah, maksudnya you guys bila banyak lelaki tapi banyak bawah-bawah lah. Banyak betul. bawah. Satu atas, yang lainnya ke bawah. Betul. So, sekarang ni pun kira semua dah bekerja ke? Ada yang sekolah lagi? Tak ada yang Dua orang sekolah. darjah 3, ada yang tingkatan 2. Yang universiti? Universiti Ada ada seorang. Oh, sama umur lah kita orang. Universiti Sama. Sama. Saya sama-sama Aiman Tino, bawa segala dunia. Maksudnya bola-bola lahir. Aiman Tino sebaya saya, abang yang menipu. Menghitung menunggu mati. Okey, untuk bulan puasa hari tu you guys ada macam job ke apa ke atau busy? Sebab saya rasa posting kau orang rasa comeback tu masa bulan puasa kan. Betul. Tiba-tiba mungkin dia mendapat hidayah ke apa ke. Sebulan sebenarnya. Why not? Baik kan. Sebulan sebelum bulan puasa masa tu yang comeback buat kat TikTok tu. Okey. So bulan puasa ni tak ada beza apa, kita orang just record macam cover lagu raya. Hmm. Nak keluar lagu raya dah banyak. So kita orang keluar lagu raya, cover lagu raya. So kalau ikut lagu raya tahun ni, kau rasa siapa punya lagu yang macam berada di kepala kau orang yang terngiang-ngiang? Yang kita orang boleh terima ke? Ah. Saya rasa Terjam, tak boleh fikir terjam lah. Banyak Ada sangat a few tahun ni, lah kan? yang saya rasa okey. Mungkin lagu Datuk Ali Syukri, Syihah Zikir, lagu Aisyah Retno. betul. Ya, itu favourite antara Aisyah favourite saya. macam leading lah sikit. Amira Othman and adik dia. Adik dia Amir Osman. So lagu tu okey lah. Lagu-lagu yang tu kita Lepas orang. tu kita nak tanya juga you guys punya orang kata journey nak comeback ni, tiba-tiba nak post ni sebab apa? Sebab rasa macam rindu ke? Rasa macam kita comeback lah tiba-tiba. Dia rindu ke dia geram? Geram. Salah satunya adalah sebab bila kita orang buat apa-apa semua sorang-sorang, semua benda tak menjadi. Min pernah lah solo. Pernah tak menjadi. Yang buatkan kita orang comeback ni pun sebab bila kita dah FYP satu video dekat TikTok ni yang sebenarnya akaun tu dah lama, dah 2-3 tahun dah saya pakai. Tak jalan langsung akaun tu. Sekali kita sajalah post video lawak sebenarnya nak review tudung. Tiba-tiba viral pula video tu. Satu hari tuan dapat dalam 300k views macam tu. Wow. Tinggi FYP betul. Alhamdulillah ramai yang kenal kita orang lah daripada last single kita orang 8 Masih tahun ingat lepas. lah ada 8 tahun Mirza. lepas. So daripada situlah buat kita orang rasa okay, aku rasa Kita kita kena ni comeback. kena comeback kot. 8 tahun lepas tu last single lah. Last release lah. Last release, betul. Last release. Selama 8 tahun tu Selama 8 tahun tu Itu kita yang- orang buat benda yang tak libatkan muzik. Tu maksud itulah yang tahun senyapnya. Ya betul. 8 tahun. tahu senyap. 8 tahun lah tak buat apa-apa. 8 tahun tu macam Tapi tak pernah Tak fikir. sedikit pun lupa untuk menyanyi. Maksudnya tak pernah sedikit pun ada macam perasaan Nak tinggalkan nak terus. tinggalkan industri muzik, tak ada. betul lah. Cuma dia nak Fikir take time. next macam mana tapi next. yang buat stop tu Yang buat stop Yang tu. buat stop tu terjadi bila apa orang panggil? Bila dikhianati. Wah, dia dah Alamak. masukin Alamak bila dikhianati. Ni gear 2 baru. Aku baru intro Dia- baru. Kita tolak ke tempat lain. Kita nak cerita lagi, masih lagi gear 2 tu, sabar kejap. Kita Okay. nak intro dulu sebab
korang ni dikenali daripada sebelum zaman korang senyap tu macam mana? Memang start korang memang datang cover lagu ke? Sebab kita tengok The Mirza ni kat social media banyak cover lagu juga. So from there you guys slowly naik and then you guys buat lagu ke ataupun ada someone yang ask you guys untuk buat lagu ke apa ke? Mungkin boleh cerita sikit kan. Sebenarnya The Mirza daripada awal kita orang sebenarnya cover dekat Instagram je. Cover dekat Instagram sampai ada satu company approach kita orang and then tapi kita buat sendiri semua. Buat sendiri, pergi Indonesia sendiri, cari komposer sendiri, siapa semua kita orang pilih. Cuma ada orang tengah lah yang uruskan tu untuk kita orang contact dengan orang ni untuk dapatkan lagu, untuk masuk market Indonesia lah macam tu. Buat sendiri tu bermaksud duit sendiri lah. Betul. Duit sendiri, betul, keluar duit sendiri. Okay, untuk you guys punya ni lagu pertama apa yang you guys punya yang orang start kenal? Mungkin dah ada Indonesia. Tapi kalau nak cakap apa banyak yang minat yang kenal kami tu saya rasa sama rata je sekarang. Malaysia dan Indonesia sama banyak tapi kami mula terkenal di Indonesia. Dan ramai yang confuse kalau baca dekat Google komen apa semua. Bergaduh. Betul. Claim. Sampai betul. Diorang suka claim kan. Sampai kalau jalan dekat mall pun diorang akan cakap, apa dia ni buat kat Malaysia? Macam ada kita pernah jalan sampai bila live pun maknanya dah macam dicop label artis Indonesia sampai bila live pun diorang minta kita orang tunjuk IC. Oh ya ke? Ya betul. Tapi apa yang membuatkan korang decide untuk cari komposer Indonesia? Zaf, kita orang kalau suka satu lagu tu, contoh kita suka lagu Datuk Siti, kita akan cari pencipta dia. Kita takkan cari orang untuk buat lagu. Aku nak lagu macam Datuk Siti, aku nak lagu macam ni, kita orang cari pencipta siapa. Jadi first komposer kita orang untuk lagu first single telah berubah, kita cari Tengku Syafiq. Tengku Syafiq tu pencipta lagu apa Zaf? Datuk Siti? Cintaku bukan di atas kertas. Okay. Cerita biasa. Yes, betul. Chris Dayanti dan banyak lagi artis yang kita orang cari dia. Kita orang approach dia untuk buat lagu. So pergi ke Indonesia pergi cari dia. Betul. Wow. Dan single kedua Ilham Baso, which is dia yang buat lagu Sedang Apa dan dia yang itu. Try. Tak apa. Teruskan. Dan kami duduk di Jakarta bolak-balik. Ulang-alik Indonesia tu, Jakarta tu, kami bersama dengan Ilham Baso selama berapa tahun. Dia bawa kami teman pergi show, pergi tour Indonesia. Dan dia yang cipta lagu Arah Johari baru-baru ni. Latest dia. Ya betul. Macam Every sendiri dia adalah orang kuat dalam industri muzik. So ni nama-nama ni mesti kau kenal kenal. Saya pernah lah berinteraksi. Dan one thing, if kalau kita jumpa komposer yang baik lah, semua Indonesia dan Malaysia, diorang takkan macam kau nak lagu mana kau pilih. Tak, dia tailor-made. Diorang akan bagi 10 lagu kat kita dan diorang akan tengok lagu mana yang betul-betul sesuai untuk kita. Jadi macam tu lah. Sebab kalau daripada Indonesia kami tak dapat satu lagu je. Okay, ni lagu yang aku nak bagi kat kau. Tak. Diorang akan bagi 10 lagu terus. Dan you decide dan kita akan bincang macam mana. Dan yang kena dengan korang yang production semua di sana lah. Production semua dekat sana. Ya betul. Kaya Dulu. Bang, itu dulu bang. Abang, mula-mula memang penat sikit bang. Sekarang hujan-hujan kat luar ni kan on the way kaya. Amin. Jangan lupa kawan-kawan Tapi kawan-kawan yang khianati lupakan dia. Lupakan terus. Okay. Bila dah start pergi ke Indonesia, lepas tu dah start orang kata bekerjasama dengan label-label kat sana dan ada a few song bersama dan mungkin kolaborasi, interview dan sebagainya. Apakah momen-momen cabaran yang korang start face masa dekat Indonesia atau Malaysia? Sebab kita tahu mesti bukan mudah kita nak tembus kat sana. Even yang top ni pun dekat sini Malaysia nak pergi sana, memang susah. Tapi korang tiba-tiba macam orang kata tanam pasu dekat sini, letak baja, dekat sana pula tambah bunga. Faham tak? So macam mana kau punya ni? Macam mana tadi? Macam mana korang sedangkan orang susah nak dapat sana tapi korang sedar sana yang lebih top. Sebab kita orang jalan je, langgar je. Kita orang tak fikir, maksudnya bila orang kata kita orang minat muzik, kita orang tak ada fikir apa time tu. Kita orang fikir music. I want this song, cari komposer dia, rekod lagu, release. Macam tu je. Kita orang tak ada macam nak gamble ni. Tak fikir panjang lah. Tak fikir panjang. Dia tak kenal siapa-siapa. Dan
itu juga antara salah satu sebab sebab besar kenapa kita orang pilih Indonesia tak pilih Malaysia. Adalah sebab-sebab yang saya bakal cerita kejap lagi. Dia dah. Tikan. Kalau nak, kalau komen dan juga subscribe lah. Betul. Tapi salah satunya cara diorang hargai itu lain lah. Sangat-sangat macam touching lah kalau diorang That's hargai the main kita. reason lah Oh, so Indonesia. Malaysia tak hargai you all macam tu? Dia bukan Bukanlah tak hargai. Empat soalan probok. Bukanlah tak hargai. Tapi mungkin kalau kita orang Indonesia jumpa bukan, orang yang salah. jumpa orang yang untuk salah. bawa kita orang. Saya rasa ada Sebenarnya je orang boleh je menghargai pergi kita jauh orang. dekat mana Sekarang pun, dah jumpa tapi orang yang betul kat sini. kita boleh pergi jauh macam mana pun kalau ada orang betul yang bawa kita. Betul. So sebenarnya dia sedar tak sedar sebenarnya ni lesson kepada hati-hati baru. Betul. So Hati-hati baru soon ni kita nak bercerita kejap lagi ni adalah momen yang mungkin korang rasa adik-adik yang tiba-tiba macam nak jadi penyanyi ke apa ke semua, kau ingat mudah je pergi hantar ataupun bayar buat lagu tu jadi artis. Tak. Ini apa yang korang akan dengar adalah momen real story. Memang orang kata ya apa yang diorang nak bagi tahu ni adalah mungkin pengajaran kepada orang sebelum mengambil langkah. Nampak mudah tapi payah kan. Betul. So mungkin korang boleh start cerita cabaran yang di Malaysia dulu sebelum mungkin ada mana-mana selepas tu, dan mungkin selepas tu break sekejap dan mungkin insyaAllah comeback dengan future yang lebih besar lepas ni. Cabaran kita fokus sekarang dah masuk gear 2 tadi tu. Gear 2. Break cara dia. Tak. Ini commercial break ni tak payah ni. Ini terus VTech ni. Okey, jom kita ceritakan apa cabaran dan kenapa korang sampai terpaksa break dalam industri sekejap, dan mungkin ada orang cari-cari korang, and then macam kau cakap tadi, bila you guys post setelah lama 8 tahun tu. Ingat kan 8 bulan setahun. 8 tahun budak dah boleh berlari, dah pergi sekolah. Betul. So mungkin you guys boleh intro momen pahit ke apa ke menyebabkan you guys stop sekejap. Sebelum nak start, saya nak cakap dulu dekat adik-adik yang mungkin baru nak naik jadi artis. Saya cuma nak remind dan kena sentiasa ingatlah, you don't have to spend your money untuk naikkan diri. Tak perlu bayar orang sana sini untuk naikkan diri korang. Sebab kalau korang memang ada bakat, orang yang akan cari korang. Okay. Betul. Okey. Sana. Ni pesan kat Adik-adik kat sana, pandai adik-adik kat sana. Tak nampak muda. Nampak abang muda Aiman Tino lah. So, kena start balik, Focus your eyes there and then cakap kat sana. Okay. So, kakak-kakak ni, Kak Zaf and Syaf, The Mirza ni, kita orang nak nasihat untuk adik-adik yang baru mungkin tengah usaha untuk capai cita-cita korang untuk jadi artis, penyanyi, untuk tidak spend duit korang dekat orang yang salah. Dan kena berhati-hati dekat dalam industri muzik, sebab industri muzik zaman sekarang ni dah tak macam dulu. Okay. Maksud? Ya, betul. Sekarang ni orang nak kuantiti je. Kualiti dah susah nak dapat dah untuk zaman sekarang. Kualiti dulu ada. Sebab tu lagu-lagu dulu sampai sekarang bawa pun still jalan. Saya suka. Saya nak cabar soalan tadi tu. Dia cakap kuantiti atau kualiti kan. Tapi you cakap tak ada kualiti, tak ada you pentingkan kualiti kan. So sekarang semua orang buat lagu yang tak ada kualiti, tapi lagu tu yang orang suka dalam market, dia viral, making money. So kenapa you nak petikai lagu yang tak ada kualiti tu? Memang lagu tu boleh pergi, tapi industri muzik kita sihat ke tak sihat? Okey, faham. Itu je. Itu je lah. Industri muzik kita sihat ke tak sihat? Okey, faham. Dia baliknya pokok pangkal adalah journey of music level kita lah kan. Mungkin yalah sebab pembuatan lagu ni ibarat satu nama baik, betul tak? So mungkin Every tapi boleh, saya rasa dekat sini boleh ni sikit lah. Di zaman dulu ada appreciation tu. Tapi sekarang ni zaman interest. Sebab tu saya rasa zaman dulu daripada kosong artis tu, diorang akan bawa sampai kau naik, and then baru dia akan dapat kepulangan. Tapi sekarang diorang akan guna artis yang bukan daripada bawah, yang dah ada nama pun, dia dah ada followers banyak untuk naikkan company diorang. Sebab diorang nak senang making money. Nak dapat duit senang, dapat Itu kepulangan. nama dia short term. Betul. Sebab tu saya cakap sekarang dia tak sihat. Sebab tu saya cakap sekarang tak ada kualiti. Sebab engkau ada kualiti pandai nyanyi macam mana pun, tapi kalau tak ada followers, label takkan pandang kau sebab you bring nothing dekat label. Sebab label sekarang kebanyakan saya tengok diorang nak buat benda mudah je.
kenapa dia nak kena spend naikkan kau bayar keluar duit sampai kau famous? Dia boleh ambil apa yang tak ada suara tapi memang dah famous dekat social media untuk bantu naikkan label sendiri. Betul. Cik, saya nak tanya. Tak. Sebab dia ni POV yang berbeza tapi dia mengarah ke satu benda je sebenarnya. Dia POV artis. Saya boleh cakap saya POV label. So bila dia cakap macam tu, bisnes dulu dengan bisnes sekarang berbeza. Contoh. Satu lagu yang label invest untuk buat satu lagu, contohlah ni dia ada 10,000 lah kata. Dulu boleh jual CD. Betul. Satu CD RM1. Dulu RM15.90 Dulu mahal lah. Dulu dah kira mahal lah, RM15.90 lah. Betul, Dalam betul. tu boleh jadi single ataupun album lah. Betul. Kita ambil RM15.90 lah. Kita letak dekat kedai CD. RM20,000 orang beli. Kita dah boleh bajet. Aku ada RM20,000 akan terjual. So aku dah ada margin. RM20,000 orang beli. Aku dah ada margin. Sekarang kita ada platform Spotify, YouTube semua. betul. Apple apa semua. Satu CD RM15.90. Satu stream berapa ringgit? RM3. RM1. Itu subscribe yang RM3 tu. Berapa Betul, ringgit? subscribe RM3. Itu pun dah subscribe dah. Betul. RM1. Semua lagu boleh dengar. Betul. RM1. Saya Satu lagu lah. Satu lagu. Saya tak pasti kalau yang platform lain, tapi kalau YouTube saya boleh agak-agak lah. Satu, sebab kita orang pernah dalam pernah. YouTube lah. Kalau 1 juta views pernah dapat sebulan 45,000. RM45,000 RM ke USD? USD. RM45,000 USD bermaksud RM dia jadi macam RM20,000 lah. RM20,000. Kan, RM20,000. Sekali ads lah. Sekali iklan lah. Itu dalam berapa lama timeline? Daripada release sampai ke bulan berapa? Bulan berapa? 3 months. 3 months. 3 months Kan? macam tu. Saya pernah dapat. Dia kan datang data tu betul. sekali-sekali, betul. So ratio dia tak sama dengan bisnes dulu. Yelah, betul lah. So kenapa sekarang kita perlu numbers tu? Saya tak pukul rata tau. Okay. Bukan semua label buat macam tu. Betul. Tapi dia ada business model yang ini macam ni, artis ni macam ni. So Macam- ada artis yang artistik, kita akan letak dia di situ. Ada artis yang ni kita boleh jual dia sebenarnya bukan on music. Kita jual dia on brands, lakon ke apa. Ini side dia. Artis yang macam ni, ini side dia. Tapi macam yang awal kita cakap lah, if kita jumpa the right person, Okay. the right label. Dan adakah untuk jaga. macam saya cakap tadi, adakah benda yang diorang buat tu dapat baiki industri muzik kita dengan kualiti? Dia membaiki industri muzik bukan atas dasar label dan artis saja. Dia Macam kita yang merangkumi semua. tanya dia. Dia merangkumi semua. Maksudnya daripada stesen, TV, peminat, yang membeli, yang mendengar, semua memegang peranan. So bila label invest ke artis tapi tak ada orang nak mendengar, business decision dia macam mana? Adakah aku henjut lagi lah? Tapi aku punya PNL dah merah ni. Aku nak henjut lagi ke? Macam mana? Dia tak hijau. Dia shade merah je. So aku nak henjut lagi ke? Aku nak percaya pada talent ataupun aku nak buat talent lain yang boleh support kepada talent yang aku percaya ni. Betul. Itu dia. Saya rasa saya faham kedua-dua persepsi. Cumanya selalu dua side ni tak berjumpa di satu tempat. Satu tempat yang betul. Yang nak mengejar apa yang kita nak. Betul. Yang mungkin abang boleh dengar kita orang boleh dengar abang. Betul. Betul. Sekarang ni ini personal saya POV as a artist sendiri, dia merasakan satu direction of the industry music sekarang tidak dah membantu. tak macam dan menyebabkan some of the good talents tu macam tak dapat nak di approach yang sepatutnya, and then industry music pula support lagu-lagu yang tak sepatutnya, mungkin juga saya rasa macam tu. And then on side label ataupun industri label yang lain, mungkin dia rasa macam saya lebih pada industri TV dengan Yop. So saya rasa resepinya lebih kurang sama. Bila dunia berubah, resepi kita pun berubah. Betul. Which is marketing plan kita berubah. Jadinya mungkin disebabkan itu persepsi kedua-duanya pun jadi berubah. Menyebabkan yalah, takkan you nak jual Maggi, time tu orang dah makan ni dah spaghetti dah apa semua, and then you masih nak jual Maggi. So that's how mungkin Maggi tu dia dah letak cheese. Tu yang jadi ramen, samyang lah apa semua kan. Beza besar kecil. So sebenarnya modul tu sama,
nampak macam Maggi ataupun tapi benda tu sama, still orang rasa kenyang dan sedapnya, mungkin ada tekak-tekak yang tidak ni. Betul. Kita dah belum moreh lagi ni. Dia taste Dia Tak, kalau maksud kita artis ni berjumpa dengan label macam apa yang abang cakap tu, tak apa, at least kita dapat something juga. Tapi bila kita jumpa label yang kita dah habis banyak tenaga individu. Sorry, saya kena mention balik lah benda tu. Maksudnya tidak ada education lah. So bila kita jumpa, Mungkin dia ada kabel tapi dia tak ada education tadi tu. ya betul. Dia So sebab tu lagi cakap untuk adik-adik yang nak start music, yang nak jadi artis, jadi penyanyi lah, pelakon ke apa. Penghibur lah. Betul, penghibur. Better korang learn dulu, belajar ambil dulu, ilmu jangan dulu, terus jangan trust orang. terus trust orang. Tapi macam ni kita nak tahu orang tu betul ke orang tu tak betul? Bila kita kena hadap boleh, tapi Okey, janganlah jangan terlewat lah. Jangan terlampau orang cakap. Mudah percaya kot. mudah percaya, betul. Sekarang zaman ChatGPT lah, tanya lah. tanya Sekarang lah. zaman ChatGPT, time kita orang dulu tak ada ChatGPT. Betul lah tu. Maksudnya you guys bila jadi macam tu, tokok tambah dia adalah you guys boleh memberi awareness pada adik-adik ataupun yang generasi baru nak. mendatang. Betul. So bila jadi macam ni, adik-adik sekarang ni kau pandai lah. ChatGPT, help me please. Wah. Betul. Dah betul. saya ada soalan. Saya nak tahu kat ni. Tak payah sebut lah individu. Betul, saya memang takkan sebut lah. Saya tak nak tahu pun. Okey. Individu tu awak yang cari untuk bantu The Mirza. Diorang approach kami. Okey, individu tu approach. Ya. Dia menjadi orang tengah untuk memasarkan The Mirza, kan? Ya, betul. Memasarkan Mirza di Indonesia. Di Indonesia. Lagu tu didistribute through mana? Okey, saya nak tahu masa individu tu berjumpa dengan The Mirza, ada tak dia educate? Contoh lah, saya datang nak tolong The Mirza untuk pasarkan lagu ni, tapi atas dasar apa? Marketing ke, promotion ke, letak lagu ni di distribute through mana-mana syarikat rakaman ke ataupun syarikat distribution? Ada tak dia explain? Dia ada explain. Tapi apa yang dia explain tu dia tak buat. Maksudnya dia cakap dia nak buat ni, buat tu, buat ni, tapi zero, nothing. Maksudnya memang ada untuk marketing, untuk Ada, dia promotion. cakap. Tapi kalau promotion tu memanjang je lah promotion. Faham tak? Show free je lah. Show free, tak bayar. Selama berapa tahun, berapa bulan tu? Padahal kalau kau nak perform, dia ada syarat dia. Kalau kau nak perform, kau tak boleh pakai baju sama. Jadi kau kena pergi. Tu korang kena invest lah. Kena Baju invest baru lah. Kita Jadi invest. kau kena pergilah. Contohlah saya cakap kau kena pergi jekyll, beli kain, jahit baju tu. Sebab kalau kau banyak bunyi tapi kau tak tolong pun, kita orang nak cari sponsor ke apa kan. Jadi jahit setiap bulan. Kalau saya perform sebulan, kita orang Mirza perform sebulan 30 hari, 30 tu kena baju 30 lain, tak baju. boleh baju sama. Make up kena make up. Dah bayar murah buat baju. Tapi yang kata untuk marketing apa tu semua, duit tak pernah dapat. Tapi tu memang standard investment artis lah. Standard. Okey, dia macam tu kan. Macam tu sebab korang invest sendiri. Ha. Kalau design oleh syarikat rakaman, itu investment syarikat rakaman. Okey, tu beza betul. dia. Itu betul. Tapi abang bayangkan kalau abang jadi artis, sebenarnya duit show tu ada. Tapi tak dapat kat kita. Korang tak tahu. Kita orang tak dapat kat kita. Itu pun sebab ada orang DM kita, tanya kita berapa duit show kita orang bagi tu lah sekian. Dia kata, alah tapi kenapa dia orang charge macam ni? Charge lagi 2 kali ganda. Yang paling sedihnya, kawan kita sendiri, bila kita kan kawan nak pergi wedding, tak dibenarkan deal. Mereka yang deal, kita dapat certain amount. Contoh kita dapat 600. Kawan DM, aku dah transfer tau 5,000. Alamak. Mana lagi 4,000 lebih tu? Pakcik kayo. Sedangkan 600 tu kita dah bagi kurang sangat lah. Fikir kawan lah. Yelah. Fikir kawan lah. Kesian lah kawan kita nak tolong. Tapi rupanya Dia bagi certain amount, tapi belakang rupanya orang tu yang dapat. Ini. tak faham? Saya faham. Memanglah kita cakap dengan dia Adik-adik tak apa. faham? Kita cakap dengan dia tak apa. Bayar aku 600. Tapi kawan kan dia nak bagi kita lebih. Dia pula someone dia cakap okey tak apa. Ayah aku dah transfer 5,000. Tapi kita betul-betul dapat 600. Tapi yang kes 600 ni setelah berapa kali baru kantoi lah. Right after Ini kira show yang ke berapa? show yang banyak. Dia Mirza banyak show. Tapi yang berbayar tu, yang tu mungkin dalam nombor 2 ke 3 kali lah macam tu. itu dah dapat. Katakanlah kita dapat sikit amount tu, bukan amount yang kita nak. Di WhatsAppnya lagi minta bak sini 30%.
Ya. Daripada contoh 600 tadi tu. 30% lagi minta. Oh, potong lagi. Oh. Potong Abang lagi. rasa kalau saya jadi artis ni sampai setua, saya tak ada duit tau tak? Kalau saya kat tempat tu, saya gantung dia tu. Sebab tu aku malah jadi artis benda-benda macam ni lah. Wish, perit juga cerita korang ni. Berit. Kita orang itulah sebabnya kenapa kita orang diam. Kita orang down sangat. 8 tahun kita orang diam ni, kita orang macam masih ada macam bayang Zaf. Rasa macam nak start menyanyi lah, rindu lah. Rindu lah. Dulu kita orang banyak baju sama-sama, sampai baju sama-sama tu dah tak ada dah. Sebab kita orang akan keluar pakai baju sama je dulu. Punya minat kat muzik, menangis tu memang benda yang simple lah. Yang biasa, orang cakap biasa. Menangis lah. Nak show, lepas tu kejap orang ni deal macam ni, tak jadi. Deal ni tak jadi. Tapi So banyak benda yang buat kita orang down, yang buatkan kita orang sampai senyap 8 tahun. Lama. Lama. Tak selama yalah kalau orang bercinta kan. Dia dah break setahun, lepas tu mesti dah mengubah hati lah kan. Mesti rasa macam aku cari lah, contohnya cari someone yang baru untuk guide Min pergi ke, yalah sekarang you guys pergi individu betul. So mungkin individu yang lain pula, ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang lain mungkin yang kenal seka-seka yang rasa kena tipu ni. So adakah tindakan tu buat, ataupun tak apa lah, malas aku tutup buku lah penyanyi ni, malas cerita lah. Satu masalah kita orang ni, satu orang buat kita orang macam tak apalah macam tu. Tapi okey, contoh macam tadi kan, second show tu dah tahu kena main tu kan. Pergi tak macam jumpa orang lain macam macam ni ke cara dia, macam ni ke? Mesti ada. Kita akan tanya macam ni ke, sebab kita orang baru time tu dekat dalam industri muzik ni, kita orang baru. Basically semua orang kena tipu je lah. Tentu umur time belasan tu tahun umur 19, 20. Tapi aku pernah ni dia orang pernah datang audition ni Yop, masa aku buat mentor dulu. Masa tu bawah label juga, bawah someone tu juga. Tak, masa tu sendiri lah. Sendiri. Okay, lepas dah kantoi tu, ada tak kenalan-kenalan yang cakap macam pergi ke orang lain lah? So between Demiza dengan that management tu ada kontrak tak? Masa tu kita orang bukan tak ada kontrak, dah minta kontrak tapi tak ada. Oh, maksudnya jalan as artis, jalan, semua lagu jalan without paper lah. Itu yang sedihnya. Sepatutnya diorang tak boleh makan persen pula, dan tak boleh uruskan kita punya sebab kita bayar bulan-bulan gaji. Kita bayar. Individu tu lah. Individu yang dia percaya, tapi dia keep bagi harapan, kau faham? So dia orang ni akan stay dengan dia ya. Kita masa tu artis baru, perasaan nak jadi famous tu Membuat-buat lah masa tu. Aku kita tahu cakap, aku famous je. Lepas tu kita cakap dekat adik-adik, jangan terus nak masuk industri kalau kau kosong. Faham. Kena ada ilmu juga. Cari ilmu, jumpa orang-orang atasan, tanya pendapat. Jangan setakat kau nak jadi penyanyi, kau jumpa komposer saja, ataupun kau jumpa manager saja. Kau nak jadi penyanyi, kau jumpalah penulis lagu juga sekali. Jumpa semua orang. Kalau boleh jumpa 10 orang, jumpa 10 orang baru kau release lagu. Tapi ni ada best sikit lah. Korang macam kena tu macam kena pukau lah. Melayu kan. Melayu. Betul. Tapi macam mana korang boleh macam, kau dah masalahnya kau fasa dah bayar, dah jalan, dah release. Betul macam, where's the contract? What happened to me? Tapi last tu ada, masa kita dah nak berhenti tu, dia ada macam minta, kami nak IC, nak buat kontrak. Tapi dia tunggu seminggu 2 minggu, tak ada pun kontrak. Gerak luar pun peroja. Maksudnya selama itu korang tidak menerima apa-apa royalty lah. Minta, tapi dia keep macam okey, kejap lagi kami buat. Kejap lagi minggu depan lah kami. Ya kan? Ya kan? Ayat tu kejap lagi. Okey. Memang tak ada. So korang hanya sampai survive Sampai sekarang. based on duit show je lah yang korang survive. Ya, betul. Misalnya, tapi show pun tak ada duit. Basically nothing lah. Show pun 600 tak? Show pun Basically 600. nothing lah. Nak baju baru. Mana nak pusing modal beli baju baru tu? Aku ingat dia orang ni NGO lah. NGO. Tapi itulah. Teruk tu Tapi aku tak rasa ini adalah kes yang pertama. Wah, ya ke? Aku tak rasa. Saya pun rasa. Aku tak rasa. Tak, maksudnya bukan dalam kalangan ni. Maksudnya mesti ada hati-hati lain dah pernah kena. Sebab dia nampak pro ke? Bukan. Dalam, tak, maksud saya bukan dengan game ni maksudnya akan ada orang lain juga yang kena. Betul. Dan bila dia orang jumpa orang yang betul, ataupun dia orang straight ke syarikat rakaman, mungkin dah terselamat lah. Betul. Tapi sebenarnya lepas apa jadi tu buat kami lebih berhati-hati, buat kami lebih banyak berfikir sebelum buat keputusan, dan kami yakin apa-apa yang jadi semua ni sebab macam this time lah, lepas kita 8 tahun diam,
kita yakin yang kali ni ada something untuk Mirza. Faham. Kita Ada orang- hikmah dia lah. Ada hikmah dia, betul. Tapi memang kesan tu sangat dalam lah. Sampai sekarang pun. Faham. Dia macam kalau kita cerita ni, nanti balik masuk kereta, saya setiap kata Izzah, kenapa kita ni kena tipu? Kenapa kita BODOH dulu? Betul. Kenapa macam tu Aku ingat aku nak cari kawan dia yang panggil wedding tu. Dia deal dengan siapa? Kenapa tak deal dengan abang? Kenapa Nak dapatkan nama. Tahu-tahu nama dia Every Arwis. Kau terkejut sekarang. You nampak itu pintu? Serius. Benda ni tak patut berlaku. Which is benda ni bila berlaku pada orang yang baru nak jadi artis dengan Betul. cita-cita yang besar, lepas tu kena macam ni. Dia nanti patah semangat dia orang nak pergi lagi Betul. tu. Yang paling sedihnya bila dia dah buat kita di-block. Di-block dengan kita tak cari gaduh pun walaupun bukan kita yang salah. Kita berkawan je. Tapi kita yang di-block. Dan boleh pula berjumpa dengan orang lain mengatakan kalau jumpa dengan Mirza ni kena berhati-hati sebab dia orang akan burukkan. Dia pula pergi back Dia play safe. dia pula pergi backmark Mirza dekat orang lain. Supaya dia punya modus operandi tu tak bocor. Faham tak? Tapi hakikatnya kita orang tak balas apa perbuatan orang. Tapi Yalah. kita akan cerita buruk kau kat semua orang. Kau jangan risau. Nampak macam malaikat sekali kau Kau jangan risau. Tak, sebab nak remind orang lain supaya tak kena Betul, benda yang betul. sama. Itu Betul. je. Kau jangan risau. Sampai saat ni individu tersebut masih buat lagi Modus perkara operandi masih modus berjalan. operandi tu. So that's why Mirza pun spread awareness lah supaya orang lain Yeah. jangan tertipu dengan dia. So lepas ni korang kalau nak cari pasangan dengan Mirza, korang kena ingat lepas ni korang susah nak cari makan. Ah. Sebab kita orang akan buruk kan masa korang. Dan eksklusif Mike Bocor nak sebut orang tu. Dia nak sebut orang tu, huruf depan dia apa. Lepas tu biar kau teka suka hati lah. Kau cari kawan dia yang wedding tadi tu, lepas tu kau tulis komen kat bawah siapa. Aku rasa nama aku tu. Aku tanya betul-betul siapa depan dia. Jangan. Tapi tak sepatutnya buat macam tu lah. Benda tu buat orang down dalam industri muzik. Sebab angka yang dia buat tu memang banyak sangat. Dia Angka tu untuk projek yang macam berapa lama? Ada berapa lagu ke? satu lagu je masa tu. Oh, satu lagu je. Satu lagu je. Angka tu 6 angka ke 5 angka ke 4 angka? 100,000 lah. 100,000, yes, 100,000. Wow. Confirm lah bro. Pakcik kaya. Pakcik Pakcik kaya kaya. satu orang tau. Satu orang. Yelah, banyak. Tapi kalau kata nak kira, nak merealisasikan satu single, memang itu harga dia. Kalau kata syarikat itu rakaman bukan hanya lah. satu single. Okey bang, saya boleh bayar berapa je, tapi kalau saya dapat benda tu, Faham. Maksudnya korang Dan apa yang cakap tu dia buat. dia buat. servis lah. Oh. Betul. Bukannya bayar 50,000, tapi kau bawa aku pergi shoot kat KL. Tepi jalan dengan kamera pun, kamera sewa. Betul. Kita sepatutnya kalau angka macam tu, kita dah ada satu production team Betul. yang besar, yang Betul. kuat, yang boleh. Tapi kita dapat nothing. Faham. Itu yang buat sakit hati tu. Kita boleh spend berapa pun, tapi kita nak Yelah, pulangan win-win lah. Betul lah. Spend berapa je bro. Itu dulu bang. Bol tu bol, statement tu bol. Itu dulu. Kita buat company jom. Bang, sedia kontrak. Tadi dah buat kontrak tadi kan? Tak, maksudnya dan sebenarnya bakat Mirza sedar tak sedar Allah bagi rezeki dapat 7 juta hit dekat Indonesia. Dan tadi bila Mirza bagi tahu Mirza bagi tahu macam dia ada squad mat. Kalau korang cari dekat Instagram The Mirza Squad The Mirza Squad. Dan dia tak habis kat situ. The Mirza Squad Penang, The Mirza Squad Kinabatangan, The Mirza Squad Kau pergi cari kat Instagram sekarang, berbanyak squad dia, kau tulis kat komen sekarang. Aku rasa macam The Mirza Squad Kedah pun ada. Ada. Kembiak mana Hami tengok. Tak, maksudnya dia punya vibe ni walaupun ada negative story internal diorang, tetapi alhamdulillah dengan bakat yang diorang ada dan dengan tempias-tempiasnya diorang pergi hit dekat Indonesia dan international. Dan itu adalah rezeki yang sebenarnya you guys patut bersyukur, which is you guys dah ada dah circle tu. Cuma sekarang ni you guys nak develop balik dengan orang kata ombak yang pernah menimpa korang ni. Selepas ni mungkin insyaAllah Allah akan bagi jalan yang lebih. InsyaAllah. Betul, ya? Lepas ni dengan lebih
berhati-hati lah. Betul. Dan mungkin ada sahabat kita yang expert dalam label management. Nampak aku marketing. Aku PR. Aku rasa maksudnya kita kena buat ni. Betul. So maksudnya boleh, bukanlah kita ni, tapi kita pun boleh memberi tunjuk aja ataupun apa-apa imbuhan yang kita boleh ni jangan, yang ni yang ni tu. So just sebab kita ni dah jadi macam yalah kawan-kawan. Mic Bocor ni, once you come here, you be kita punya anything you nak tanya apa, you nak share apa-apa, kita okay je. Sebab kita inisiatif dia adalah nak bocorkan industri punya story macam ni lah, supaya yang lain belajar. Lebih berhati-hati. Betul. Saya rasa disebabkan kes-kes macam ni lah banyak hati-hati sekarang nak buat sendiri. Betul. Dia fobia, dia takut kena. Betul. Sedangkan Bahkan yang kena tu hanya 1-2 je kan. Betul. Bahkan Demiza sekarang pun kita orang dah tak nak ambil manager. Sebab benda-benda macam ni lah. Okay, belakang dah ambil berapa amount, tapi dengan kita dah bagi sikit pun nak masih nak lagi 30%. Jadi okay, Demiza, so selepas you guys dah orang kata dapat pengajaran besar sampai you guys break ni, apa you guys punya plan pula selepas ni? Adakah sekarang ni memang stand alone lah, Demiza Isai manage sendiri lah. So bila you guys kata comeback ni, mungkin you guys ada proper plan atau tanya apa-apa ke? Mungkin nak live nak bagi tahu apa you guys punya ni. Saya rasa you guys ada bagi tahu yang you guys nak keluar 7 lagu. Wah, betul. Mungkin boleh cerita benda tu. So sekarang kita orang berdua, Demiza tengah sibuk record lagu sebenarnya untuk single kami lah. Ada beberapa lagu juga. Jadi insyaAllah hujung by next week dah start dah, kita akan record. Mungkin lepas raya kita akan start release lagu. Demiza. Sebelum release tu jumpa saya. Tapi kali ni kita buat lain sikit daripada lain, sebab nama pun comeback, kita nak something yang Different lah. Something Tapi big and 7 different. lah. tak satu-satu lah kita keluar. Okay. Tapi dia tengok dia kata record 7 mat. Dahsyat. Tapi bagus lah, dia pakai style dulu. Dia Bawa banyak-banyak, lepas tu baru kita pilih mana kita nak release. Ya, betul, mana dulu. Tapi sebabkan kita orang ni 2 orang, jadi kita orang yakin kita orang ni boleh bawa macam-macam Style lah. macam style lagu. Orang panggil apa macam R&B. Kita orang boleh je. Lepas tu boleh. Alhamdulillah lah, Allah kurniakan kita orang suara yang berbeza, which is saya alto, dia soprano. Jadi orang kata kau kalau menyanyi tak payah harmonize dah. So range dah lain. Betul. Tapi memanglah tak payah harmonize, saya lah mangsa dia. Dia lah sakit sikit lepas sebab saya lah dia sakit time record, akulah yang banyak menangis. Banyak stres, banyak pressure bila tengah record kan. Sebab dia tinggi, saya tak boleh bawa lagu yang dia bawa, dia tak boleh bawa saya. Jadi bila nak kena masukkan tu satu ke tu, dia akan sakit lah. Faham? Dia akan menangis setiap kali Kalau record. untuk awak selesa, dia akan struggle. Ya, betul. Lepas tu dia pula garang macam dia punya pressure. Ini yang korang tahu, Demiza banyak gaduh tau sebenarnya nak release Memang lagu tu. bergaduh je. Daripada Kak Zaf nak jagi jumpa orang, kita kena elok-elok tau. Kan kalau tak puas hati bincang belakang. Tapi kan? taklah Syaf, tak boleh jadi juga. Sebenarnya tak, kita bercakap orang ingat bergaduh. Cara korang. Cara kita. Tapi kalau gaduh, siapa yang selalu mengalah? Saya. Syaf, adik selalu mengalah. Malah. Dia mengaku hari dia. Aku tak ada, aku cakap itu. Tapi kita orang sini kalau kita orang mengamuk macam mana pun 5 minit lepas tu kita go tegur sebab memang biasanya tak boleh, memang nak bercakap. Sampai bergaduh, bertumbuk macam mana pun. Dik, Tumbuk korang tumbuk, tetek rambut. Itulah tanda cinta dan sayang kita orang. Tapi korang paling lama pernah terpisah berapa lama? 3 hari. Dia ingat 3 tahun mat, dia nak tunjuk 3 hari. 3 hari. Itu sebelum itu masa kahwin. Sebelum kahwin. Tapi dah kahwin sekarang pun sehari kalau kau 10-15 kali. Sampai 1 hari. Walaupun rumah tu taman sebelah je bang. Tapi nanti bila handphone saya bunyi, husband saya cakap, dia tu. Husband jealous lah tu? Dia tu. Siapa So maksudnya sebelum tidur, telefon lah. Saya cakap, siapa call? Boleh tanya siapa? Dia lah. Tak ada orang lain. Sampai mak saya cakap, adik kau tu memang tak ada kerja. Tak, saya hari-hari memang saya akan call orang. Saya akan call mak saya akan call setiap kali bangun tidur, belum mandi belum apa, buat apa? Kata, aku buat apa sama je orang. Tapi itulah Demiza, kita memang tak boleh berpisah. Bahkan saya sendiri pernah cuba perform sendiri pun tak boleh. Hilang rasa soul tu mesti lagi. kena ada berdua juga. Masalahnya kita orang ni bila gaduh, aku rasa
kita stop je lah Demiza ni. Tak semestinya kalau kita kembar kita kena buat berdua. Itu Tak masa marah. jadi. Masa marah. Tengah marah. Tapi bila baik aku rasa Allah dah tetapkan kenapa kita Allah dah tetapkan kenapa kita Tapi jadi Jen kembar. paling banyak bila bergaduh Jen. Dah lah kita gerak solo je lah. Kau pergi kau. Imo lah. Kejap je lepas tu kau balik kan. Lepas tu dia Aku cakap balik. yakin ni ada hikmah ni gaduh ni. Allah nak jahat lah kau. Tapi yang lawaknya bila kita tengah gaduh kan, macam tengah malas nak sembang dengan each other. Show pula dapat dua orang. Dah kena buat baik lah. Berpisah tu. Kena buat baik lah. Macam Paling tu. sakit hati gaduh-gaduh kan. Dia nak ambil saya kat rumah. Masuk kereta. Atas sama bawah baju sama. Allah. Wah, serius, itu serius, paling banyak. Lepas tu gaduh lagi pasal baju. Lepas tu saya cakap, Itu tak kau ada. tak pakai baju sama macam aku. Itu banyak kali terjadi. Padahal di tak ada dok- plan, tak ada tak bagi ada tahu plan. apa. Tudung sama, Masya Allah. baju sama. Itulah kita orang. Itu pernah jadi banyak kali saya rasa yang macam uish. Power lah. Nasib Saya lelaki pernah tak sama. tipu bapak Nasib baik saya. lelaki tak sama. Saya pernah tipu bapak saya. Dia kena marah. Ya. Bapak saya salah orang. Oh, Betul. yang tu apa kes tu? Betul. So saya macam, abang ni kenapa? Ini adik lah. Lepas tu bila dia tengok TV daripada belakang, bapak saya kat belakang. Dia adik kan. Kakak, ambil air. Dia diam je bang. Dia tak jawab. Bapak Kau marah. suruh kakak. Salah orang. Abah suruh kau buat air, kau boleh diam je. Kata, ni adik lah bang. Kau bangun je lah bapak kau nak air. Tak kisahlah. Kan? adik Tak akak. kisah lah. Dan kau pun tahu bapak kau salah kan. Tapi kita je ni dah panggil kakak je lah. Dia kat macam tu kan. Macam tu lah. Oh tak maksudnya macam dia orang punya live ni interesting Ah, tau. interesting. Ya. Pasal kembar ni cik, wish. Maksudnya bapak dia sendiri pun confused. Ini kan kita kalau let's say kalau kita kerja dengan dia orang kan. Kalau majikan dia hitam tu. I bukan nak naik gaji you ke? Sekejap you ke you? Tadi I sudah sign. Kita orang pernah tau. Kita orang pernah kena Bekerja sama? tahan Roblox. Roblox. Dekat, Roblox. saya ingat lagi dekat Terengganu. So kita orang selalu lah Terengganu sebab kita orang main kuda. Kita ada hobi, kita suka main kuda, endurance. So nak jadikan cerita, dekat satu jalan tu memang ada roadblock. Tapi lawaknya Tentu korang satu kereta lah. Satu kereta Satu lah, kereta. sebelah-sebelah lah. Satu kereta. Saya punya lesen mati. Lesen dia mati. Saya Jadi pakai lesen dia. pakai lesen saya. Dia yang drive. Dia drive. Masalahnya saya pelik, kenapa polis tu tak boleh fikir? Saya duduk tepi, saya tak pakai mask. Tu baru orang kata baru PKP. boleh Boleh keluar. Boleh keluar, boleh Endemic rentas lah, negeri. endemic Ada lah. surat, saya ada surat boleh rentas negeri. Sebab nak main game. Jadi saya ni tak pakai tak. mask. Dia tak pakai mask, saya yang pakai mask. Yang bagi dekat polis tu pakai mask. Tapi polis tu lepas. Maksudnya macam tak boleh cam ke? Muka yang dalam ni sama dengan yang tak pakai mask tu. Tapi kita orang banyak tipu. Saya pernah Kita orang banyak tipu. Kita orang yang dia punya rakus. Kita orang banyak tipu. Dia gunakan kelebihan kembar dia ni. Dia gunakan saya kau. pernah lah tarik baju Cina tau dekat sekolah. Budak Cina. Oh, gangster. Okey tak, saya minta kita minta maaf lah. Sebenarnya baju Cina tu dah lama. Baju dia orang tak kata tahu lah tak kuat lah kot. Tapi saya pegang. Then suddenly baju sekolah dia rabak. Lepas tu sampailah surat polis kat sekolah. Astagfirullah. Sampai surat polis. Nama dia. Maksudnya Cina tu pun tak tahu nak choose apa. Cikgu disiplin panggil saya. Dia kata apa tau? Kau asal bully dia. Saya tak mengaku. Saya cakap dia. Bapak jahat kakak kau tu. Sampai cikgu kata, oh tak apalah, you sudah salah orang. Ya betul. Sebab nama dia Zafira. Saya Syafira tapi dekat situ dia Safira. Safira tu sama ada tertinggal Y Ataupun S memang atau Z. So macam memang banyak confuse lah kita orang ni. Memanglah macam tu kita orang. Suka kadang function juga jadi kembar ni. Betul lah. Tapi zaman bercinta ada tak? Tak, dia orang tu confuse. Tak ada lah. Tak ada. Korang macam tak try lah macam okay, pergi dating ganti orang kan. Kakak mengajuk kau pergi dating dengan boyfriend aku. Aku bilang. Tak nak. Tapi macam Tak ada ke korang macam try bila macam kadang macam contoh lah, dia dekat depan kan, dia panggil Yang nanti husband saya yang jawab. Ya, kadang kalau rasa kau silap. bersama- Kadang saya panggil Yang, husband dia pula jawab. Tak tahulah mungkin sebab suara kita sama. Kadang husband dia pun tersalah panggil saya. So Sebab macam daripada tu belakang lah. kan, macam lu salah orang. Kalau abang tengok muka kita orang macam sama tak? Ke Tapi bila macam kita- ada kita beza, tengok- senang nak beza? Kita tengok lama-lama sebab Boleh ni korang lah. pakai tudung lain kot. cuma pakai sama boleh confuse tu. Betul. Kalau pakai sama memang confuse. Betul.
Oh, pitam. Masa tu kita tanya ada tak alat ke mungkin lah kot. Pula tanya lelaki. Lelaki Pula bendul. Kita pandang surface je. Memang tak ada beza. So saya ingat bila dah kahwin ni dia rasa lain lah juga tapi tak sama. Terasa hati kalau orang ni keluar dengan ibu tak ajak kita ke apa, masih terasa hati tu sampai sekarang. Memang tak boleh. Ibu stay dekat KL. Ibu stay. Kita orang basically rumah kita orang anak beranak ni semua satu taman. Faham? Dekat-dekat je lah semua. Dekat-dekat je. Dan hari-hari memang akan ke rumah ibu lah sebab ibu dengan abah je kan sekarang ada kan. Jadi cucu-cucu semua ke sana lah. Support dia. Bonding kuat lah family orang kan. So is good lah untuk korang. So planning untuk korang selepas ni dalam industri muzik macam mana? Untuk dah keluar Lepas lagu ni korang target apa? Masuk JL. 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang ke macam mana? Kita orang kita cerita pasal plan lah. Lepas ni korang akan yang rindu Demiza nak buat cover, korang akan dapat balik tengok Demiza buat cover full song dekat YouTube. Kita orang akan releasekan single. Lepas tu kita orang akan aktif juga pakai baju sama macam dulu sebab orang suka tengok kita orang pakai baju sama. Orang suka macam orang kata. So penaja-penaja baju sama boleh lah. Bukan dia orang je, kita pun nak. Okey, apa pakai sama kan? Kita okey. Kita okey tak masalah. Kita okey. Tapi macam dia abang Yop cakap kan nak masuk AJL, semua orang ada impian tu. AJL. Nak masuk AJL. Ada pernah terfikir lah. Pernah. Sampai kita orang cakap Tapi kena masuk jatah muzik lu. dia tapi ini kita orang cakap lah selalu kan macam Demiza next AJL. Oh wow. Selalu cakap Demiza sebenarnya next. kita orang berdoa tahun 2026 ni tahun Demiza. Amin. InsyaAllah semoga kita orang lebih matang lah lepas ni untuk dalam industri muzik ni yang lebih dihargai lah. InsyaAllah. Sebab juga dah ada platform ataupun dah ada kata jalan tu. Tinggal nak sampaikan ke destinasi je. Betul? Kan? InsyaAllah dengan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin boleh lepas ni kan. InsyaAllah. So why not? Dan orang ramai juga platform yang you guys nak pergi tanya, register ke apa ke, make sure you guys do a lot of research before you make a decision sebab takut macam ni lah. Ni mungkin yang kita tahu yang ada orang kata hit sampai 7 juta. Yang dah bayar hilang kita tak tahu. Betul. So benda ni yang jadi kami di Bantras Jenayah ni bukan inilah platformnya. Mike Bocho. Tapi betul lah artis penyanyi yang bagus adalah dia pun tahu tulis lagu, dia pun tahu main muzik dan dia pun tahu dalam sound engineering ni. Dia lagi satu dia kena tahu business part tu. Betul. Tidak dia akan sentiasa dimainkan lah. Betul. Yang tu Every pun pernah remind kat saya juga. Macam mana pun apa benda semua you buat mesti you kena tahu A to Z lah. Betul. Basic pun tak apa. Ada selesaikan isu lah. Ada. Saya memang pantang lah isu-isu itu. Baru dia selesaikan isu. Malah nak kacau dia. Masalah. Baru dia ada masalah kat tu. Betul? Tapi yang tadi niat korang nak ke AJL tu boleh, cuma pakai komposer kita lah. Weh. Betul, dia syarat utama AJL dia kena komposer kita. Komposer Malaysia, betul? Malaysia. Betul? Betul. Boleh ke saya nak tanya satu soalan ni? Silakan. Okay. Saya tak sure saya boleh jawab ke tak. Macam mana pula dengan lagu-lagu yang diperbuat daripada AI? Adakah itu dikira macam contoh saya buat lagu daripada AI, adakah itu lagu dikira saya yang kompos? Tidak, MACP dah keluar penjelasan. Okey. Tak boleh. Tak boleh claim. Tak boleh claim kita yang kompos. Tak boleh claim. Saya buat lagu daripada AI, adakah itu lagu yang dikira saya yang kompos? Sebab itu hanyalah prompter, bukan ilham dan betul. dari manusia. Dia kena manusia. Tapi boleh awak buat macam tu. Contoh hafaz lah. Ubah sikit. Prompt boleh, ya, aku manusia perasan boleh. baru Tapi masa upload tu kena declare. Okey. Betul. Tapi Okay, demo tu muzik ke penulisan lagu? Muzik boleh lah. Boleh lah. Tapi lepas tu buat balik lah. Produce balik lah. ataupun mungkin sebagai demo. Demo lagu boleh guna AI. Demo. Kena produce balik lah. AI kena buat Music. Baru boleh kita cakap lagu tu kita punya. Oh, Betul, sebab jadi Suno semuanya tu tu kalau kita Suno nak kan, record Suno balik tu. tu kita kena guna Kita gunakan dia sebagai arranger je. original music lah. Sebab kalau kata awak extract stem Suno tu, hantar ke mixer, audio engineer akan marah lah. Betul. Sebab dia ada bunyi air-air tu yang dia nak mix susah. So Suno dah arrange, kita ambil mana kita suka, kita produce balik. Manusia produce lah. Tentulah panggil bassist, panggil gitaris, panggil programmer untuk buat balik. Drama. Betul. Nak answer.
Saya baru tahu sebab banyak komposer approach kita orang dengan lagu-lagu tapi kebanyakannya yang kita boleh dengar atau tahu AI. Betul kan? Tapi Cuma itu mungkin saya arrangement music dia pakai AI. arrangement AI nanti dia akan once buat dia balik. dah confirm baru dia buat balik. Dia buat balik. Oh, okey, faham. Sebab banyak komposer approach kita orang 1, 2, 3. Yeah. Kita ni orang TV tiba-tiba dengar muzik. Sama-sama ramai-ramai 1, 2, 3. At least you listen and learn. You lesson. You lesson. Listen and learn. Sebab lesson bukan aku belum apa-apa lagi. So sebenarnya The Mirza sebenarnya banyak nak share dengan kita. Tapi orang kata part-part yang kita nak bocorkan kita dah tanya, and then part menarik tentang diorang punya journey pun kita dah tahu. The next kita ada soalan-soalan trigger Banyak sikit. sangat. Mungkin you guys ada pengalaman tak pernah tak perform tiba-tiba orang pun tak ada tapi kena perform juga. Ini kira soalan ni lah. Kira soalan random lah untuk you guys. Alhamdulillah so far tak ada lagi. The Mirza belum lagi perform yang tak ada orang. Amin. You tengok cerita senario tak? Senario yang kena perform ada 2 orang 3 orang. Pernah? Tak ada. Alhamdulillah, mana rezeki you guys tu. Alhamdulillah tak ada lagi. So Yang far kalau tempat tu kosong, kita orang nak pentas tiba lah ramai ada. You guys kena bersyukur dan appreciate sebab ni lah rezeki Allah bagi. You guys Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah kita orang nak booking The Mirza, alhamdulillah. why not DM dia orang. Nampak macam nak promote. ingatkan DM dia kan. Ada tak along you guys punya journey selain family, siapa yang banyak bagi dorongan you guys yang memang sampai sekarang ada ke naik ke turun ke apa ke, tetap juga, ataupun fan-fan you guys yang memang tetap sampai sekarang, even 8 tahun dah berhenti tu masih lagi support? Alhamdulillah masih ada. Fan-fan online yang kita tak pernah jumpa ni sampai sekarang. Itu yang buat kadang, itulah salah satu semangatnya untuk kita orang buat comeback ni sebenarnya. Okay. Komen-komen orang support, ada family juga pun support daripada dulu lagi sampai sekarang. Bahkan kami menyanyi daripada start kami umur 10 tahun. So korang kalau kata buat showcase orang mesti akan beli, betul tak? Saya yakin ada. Saya yakin ada. 2026 Mike Bocor menyaksikan dengan The Mirza, aku rasa kita buat konsert diorang. Boleh? Kan? Amin. Tak, ni serius. Boleh? Tadi mungkin PR punya, tapi saya rasa macam kepakaran saya, Yop, Efri, nanti kita sembang dengan you guys. Kalau nak, you guys komen apa yang akan berlaku. Sebab saya rasa kisah diorang ni menarik. Sebab bila dia kata show tak pernah tak ada orang, bukan senario punya tadi tu, cerita senario. Bermakna dia ada barang. Maksudnya kita boleh bikin dia. Sebab saya rasa sebab bakat diorang adalah diorang ni mood galau. Kalau Gen Z, you guys rasa macam ni sebab kebanyakan Gen Z memang suka lagu-lagu diorang ni, Indonesia punya galau-galau punya style, betul tak? Betul. So aku rasa mungkin kita boleh buat something 2026 seperti Mirza nak. Amin. Hujung tahun kita recap balik yang ni. Yes. Kita buat sebelum start dia punya konsert tu. Oi, klip ni sub jadi. Oh, itu starting intro Jam. Oi, baik ah, baik. Dia siap panas fikir. storyboard dia. Dia siap fikir visual apa semua tu. Okay, next kita akan main game. So segmen game ni sebelum kita start kita nak you guys recap dulu. But game nanti kita nak the next punya clip. So mungkin ada last word to your fan, your beloved fan club yang tadi daripada Perak, Alukinta lah apa semua tu. Alukinta. Yes, sampai sekarang. Okay. Assalamualaikum, saya Zaf. Dan saya Syaf. Kami The Mirza. Kami berharap next akan datang The Mirza bila kita comeback, release single dan sebagainya. Kami harap semua penonton, pendengar, fans kami sampai sekarang hargai kami and terima kami seadanya. Dan semoga tahun ni tahun yang paling barakah untuk kita semua. Thank you. Macam ucapan raya. Man, okay. Betul we sampai raya tadi tiba. Okay, itu dia perkongsian daripada The Mirza. So kita sebenarnya unexpected banyak benda bila sembang dengan The Mirza ni. Saya sendiri belajar banyak benda daripada you guys juga. Term-terms yang you guys pernah kena dengan orang tu, inilah apa semua, tapi it's lesson to everybody, to myself juga, and then kita juga. Even Efri sendiri, dia yang master dalam part tu pun dia kata dia pun nak tahu macam patutnya macam ni. Dan you guys pun dapat something, kita pun dapat something, yang melihat atau menonton pun dapat something. So mungkin Efri ada conclude untuk topik ni sebab dia topik lebih kepada music industry ni kan. Saya rasa isu ni sebenarnya dia jatuh kepada
individu lah. Maksudnya keikhlasan bekerja je sebenarnya. Sebab let's say lah individu atau management atau syarikat itu modus operandi dia hanya untuk menipu. Menipu itu tak lama. Tapi kalau kita betul transparent, benda ni jauh. Dia akan pergi jauh. Artis tu berjaya, company berjaya. Dia jangan fikir one sided. So apa je yang kita buat, pekerjaan kita kena, orang kata betul-betul saling bantu-membantu lah. Kita berjaya, dia orang pun berjaya. Dia tak boleh berjaya sendiri. Betul. Itu je. Saya rasa lah. Yang penting keikhlasan bekerja. Tu generik lah kalau kita sama kerja kan. So kerja-kerja mana-mana pun sama. Okay, Yop betul, ada nak tambah sikit untuk topik kali ni. You rasa macam mana, Yop? Tak ada, kali dah ni boleh saya nak jadi penyanyi, okey. tak ada? Tak boleh jadi penyanyi lagi lah. Kalau macam ni kena fulus, kena ada. Yang pertama, aku dengar macam-macam dah kena bayar tu, bayar ni. Tak apalah, aku stay kat Mic Bocor je lah. tak boleh menyanyi lagi. Mic Bocor pun tak payah. Betul. Jangan beritahu orang. Betul. Sekejap aku nak cek bocor juga ni. Jadi guys, untuk anda yang menonton pada hari ini, jangan lupa untuk share to everybody. Sebab episod kali ni bukan saja special pasal raya, special pasal Journey The Mirza, which is benda ni boleh korang share to everyone dan belajar. Siapa yang nak jadi penyanyi ke, nak masuk dalam music industry, benda ni juga akan jadi satu guideline kepada korang. Dan hopefully Mic Bocor dah share to everybody, dan kita dah bocorkan kisah The Mirza pada hari ni. You guys jangan lupa komen, share dan juga tekan button like untuk you guys tengok. So kalau nak tahu siapa artis kita yang next, check it out later. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. Mic Bocor cerita tujuh. Mic Bocor berani kata go. Mic Bocor cerita tujuh. Mic Bocor berani kata go. Mic Bocor cerita tujuh. Mic Bocor berani kata go. Mic Bocor berani kata go. Mic